Seperti kita sudah maklum, Kongres pada hari ini telah meluluskan dua agenda. Agenda yang pertama iaitu untuk melantik pengerusi dan timbalan pengerusi badan-badan kehakiman, iaitu it's a normal course of business. Dan agenda yang kedua adalah juga a normal course of business untuk melantik Presiden Kehormat yang juga termaktub dalam statut FAM untuk kita boleh melantik Presiden Kehormat dari kalangan mantan-mantan presiden. Jadi pada hari ini kita telah meluluskan dan setuju sebulat suara untuk melantik Tan Sri Datuk Haji Hamidin untuk menjadi Presiden Kehormat kita. Bagi saya, kita semua ataupun FAM yang sangat-sangat memerlukan pengalaman dan juga apa sahaja yang dimiliki oleh Tan Sri untuk meneruskan revolusi ataupun legasi kecemerlangan bola sepak Malaysia. At the moment, dengan pencapaian-pencapaian di luar dia tu, FIFA, AFC, jadi FAM sendiri saya memerlukan Tan Sri, bimbingan Tan Sri lah untuk terus memperkasakan skuad Harimau Malaya. Pencapaian dia dan juga connection Tan Sri sendiri yang kita boleh continue untuk leverage lah dan guna, dan I think itu yang akan membawa FAM ke lebih banyak lagi pembaikan lah. Beliau begitu bersungguh dan committed dalam memberikan sesuatu urusan dalam FAM, dan walau apa juga sekalipun berlaku di FAM, beliau berjaya mengatasi apa juga keadaan yang itu. Ini satu kelebihan buat FAM yang mana kita mempunyai seorang tokoh yang berpengalaman, yang telah pun banyak sumbangan, seperti yang saya katakan tadi, telah pun banyak sumbangan beliau terhadap bola sepak negara kita di Malaysia ni. Dan sudah tentu apabila beliau dilantik sebagai Presiden Kehormat, ini secara tidak langsung menambah nilai untuk pembangunan FAM dan juga untuk bola sepak negara kita Malaysia. Saya pun dah kenal Tan Sri ni dah lama dalam bola sepak, dan dia seorang pemimpin, bukan pemimpin, orang biasa tetapi luar biasa. Apa pengalaman yang dia ada dalam bola sepak, dia petik je, dia akan tahu. Jadi saya pernah bercakap dengan dia, Tan Sri, kalau Tan Sri duduk dalam polis, memang orang amat menghargai Tan Sri pasal apa kebolehan. Memang kita jarang orang biasa yang boleh mendapat apa juga pengetahuan, ilmu pasal bola sepak ni. Memang he's the right person, dan saya rasa saya daripada Persatuan Jurulatih memang saya sokong 100%, 120% lah untuk dia sebagai Presiden Kehormat Persatuan. Saya pada pandangan saya mewakili parti, saya beranggapan itu adalah satu tindakan yang amat bernas dan akan dapat meningkatkan lagi prestasi dan sumbangan FAM, dan juga Tan Sri Hamidin merupakan orang lama dalam bola sepak di peringkat antarabangsa. So saya yakin dengan pelantikan beliau akan meningkatkan lagi image bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa dan dunia, insyaAllah. Jadi apa yang saya nampak, dengan bantuan yang ada daripada luar yang diberikan oleh Tan Sri nanti, maknanya kita akan terus, maknanya mengharapkan Malaysia akan terus maju dan mendapat tempat yang tertinggi dalam FIFA. Actually, we are very proud that the Tan Sri akan berlantik sebagai the life president of the FAM. So we hope that with the experience of the Tan Sri, we can continue to further help us in this FIFA and other area in the football. Tahniah and thank you, congratulations to the Tan Sri.